Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Jendela Fikir Bisnes. Setiap Jumaat kami bawakan kepada anda usahawan-usahawan yang sedang menempa nama, yang sedang meningkat naik dan juga mencari platform untuk kita bantu mereka untuk kembangkan lagi perniagaan mereka. Ya, kalau tengok dekat IG tu follower makin bertambah. Peminat dessertnya makin menyerang. Meletup-letup tak cukup tangan nak buat mochi. Alright, kita kenalkan kepada anda tetamu di studio hari ini. Kita bawakan dengan topik wanita dan juga kek, resipi kejayaan dari rumah sahaja, iaitu Puan Noratikah Azizan ataupun Ika Manis Dessert. Manis, benar manis. Assalamualaikum Puan. Salam. Terima kasih bersama dengan kami di Bernama Radio. Kita nak tahu dululah. Kan bermulanya sebagai home baker ni macam mana? Memang dulu belajar buat pastry ke buat kek ke atau dalam mimpi? Okey, saya perkenalkan nama saya dulu. Saya Nur Atika binti Azizan, pemilik kepada Ika Manis Dessert. Saya bermula dengan dari home baker ni dengan minat, dengan hobi, sebagai hobi dulu. Sebelum ni saya buat kek untuk family. Untuk family, lepas tu bagi kawan-kawan rasa kan. Lepas tu mula minta buat untuk saya open order lah. Bermula dari situ. Jadi belajar ke? Jadi saya sebelum untuk buat bisnes tu saya pergi banyak kelas. Saya pergi attend kelas, macam-macam kelas lah. Kelas deco kek, kelas pastry, kelas roti, semua saya Memang join. suka-suka lah mula-mula. Mula suka-suka, betul. Lepas tu baru macam lepas tu nampak macam orang dah mula minat kan. Dan kita punya produk, jadi saya start lah dengan mula-mula saya buat cheese tart saja dulu. Cheese tart sedap. Cheese tart montel kan? Saya punya favourite tu Puan. Yang feeling dia blueberry lah. Okey. Lepas tu saya start lah dengan kek. Masa tu saya sebenarnya dalam bidang ni dah hampir 10 tahun. Saya pernah juga pernah juga cuba-cuba untuk buat kelas. Pernah juga, tapi sebelum ni saya dekat Kedah. Jadi saya datang sini sebab ikut suami berpindah. Orang Kedah sedih lah ya. Orang Kedah sangat sedih. Sedih lah tak dapat order kan? Ya. Tapi tak apa, yang Kedah sedih tapi kami happy di KL. Okey, baik. Jadi Ika Manis Dessert ni home base sahaja ke, ada kedai ke, macam mana sebenarnya? Ya, saya masih dalam home base lagi. Saya saya macam mana? Memang buat dekat rumah lah. Buat dekat rumah, ambil order dari media sosial kan. Saya memang update dekat medsos saya lah. So kalau nak order pun dekat media sosial. Ya, betul lah. Contact dekat situ juga. Maksudnya bila orang order baru buat lah kan? Ya, betul lah. Fresh. Homemade lah. Dia bukan macam ada sipan dan sila. Tak. Itu yang kalau cheese tadi tu, kalau yang simpan dalam peti tu keras buat. Ya, betul. Ini Itu saya boleh buat panas-panas. Gusi bengkak. Pergi makan batu ke? Puan minta tolong hantar kat dia Puan. Tak tolong. Itulah. Okey. Dari Kedah ke KL, katakanlah kan nak order kek ke, nak order cheese ke dengan Puan, Puan akan boleh hantar sejauh mana, sampai ke mana, ataupun kena pergi ambil kat rumah, macam mana? Okey, kalau dulu dekat Kedah, saya memang ada buat delivery sendiri. Tapi dekat KL tak dapat lah. So, dengan kekangan masa, dengan traffic light semua jam kan. Jadi kat sini lebih mudah lah saya beroperasi dekat sini sebab adanya platform macam Grab, Lalamove kan. Jadi memang itulah customer akan order dan saya arrange delivery by Lalamove atau Grab lah. Faham? Kalau bulk order saya akan hantar sendiri. Atau ke office kan. Macam tu. Okey. Baik, berapa hari kena order sebelum tarikh yang nak dapat? Macam hari ni Arif teringin sangat. Tak sempat lah kan Puan? Tak sempat lah hari ni. Habis-habis. Kalau dapat malam boleh tak? Kalau malam.
Kalau dia sekarang ni live Ah, dapat malam, boleh tak start tu? tak juga. Habis paling lambat pun esok. Paling cepat pun esok lah. Sorry Dik, Esok lah. tak boleh ke Sebab cepatkan untuk Arif? tak apa, kita special delivery hari ni. Boleh ke? Okey, boleh. Malam pun. Nanti saya WhatsApp. Tahu saya pergi ambil kat rumah. Dia pergi ambil. Dekat je. Boleh. Pergi Dekat ambil. je. Okey, Puan, apa yang mencetuskan minat Puan untuk bakar kek dari rumah? Bermula macam ni lah. Saya sebagai suri rumah, saya nak anak-anak di depan mata. Jadi sambil saya buat bisnes tu, saya dapat juga urusan rumah tangga. Lepas tu suami jugalah bagi sokongan. Dia orang cakap tulang belakang saya lah. Dia yang support, dia yang provide tempat untuk saya baking kan. Sebab baking dekat rumah ni terhad. Betul. Jadi dia dah okey, ni bilik ni untuk saya buat ni. Oh, satu macam bilik tu. khas? Satu bilik khas. Jadi tak bercampur. Kalau saya dekat Kedah dulu, saya ada bengkel. Oh. Dekat rumah mak kan. Tak apa, Jadi, tak apa. Nanti ada satu rumah baru untuk itulah. bakery. Betul. InsyaAllah kita ambilkan Doakan. bersama. Doakan. Okey, baik. Satu juga persepsi dalam kalangan wanita ni kan. Sama ada bekerja di pejabat, kerja office hour, itu satu. Yang kedua, kalau tak kerja, duduk kat rumah sebagai suri rumah sahaja. Tapi Puan ni duduk kat rumah, tetap juga bekerja, cari pendapatan untuk keluarga. Jadi macam mana Puan tengok sebenarnya perempuan ni ataupun wanita ni boleh juga untuk kerja dekat rumah cari pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya dekat pasangan? Betul. Macam mana Boleh je sebenarnya kan? Boleh je sebenarnya. Tapi kiranya kita buatlah kecil-kecil dulu kan. Kita start dengan kecil-kecil dulu, cuba dengan apa yang ada dekat rumah dulu. Kita tengok macam mana benda tu boleh pergi jauh kan. Jadi saya pun mula dengan benda kecil-kecil je dulu. Takut-takut juga dulu kan? Takut. Sebab kita nak bina trust customer tak mudah kan. Lagi-lagi kalau peniaga makanan. Sebab orang tengok dia tak boleh rasa. Ya. Kan? Betul. Macam saya kan customer di Kedah. Masa saya nak pindah dekat sini, buat keputusan untuk pindah sini pun agak takut juga sebenarnya. Sebab kita tak tahu lagi crowd dekat sini macam mana kan. Sebab kita tahu sebenarnya orang yang buat pastry tu ramai. Orang nak trust dengan saya macam mana kan. Dekat Kedah tak ada masalah kan. Jadi saya start dengan media sosial juga. Saya update dekat sini. Lepas tu tiba-tiba rezeki saya lah kan. Posting saya tu meletup. Jadi sebab itulah sampai hari ni saya punya order tu tak putus lah. Alhamdulillah. Tengok, kita yang rasa takut kan, tapi rezeki tu Allah susun baik-baik. Betul. Okey, tapi kan Puan, bila yelah kata tentang menjadi seorang usahawan ni nak lagi menggunakan tenaga kita sendiri, pada masa yang sama kita kena jaga anak, nak masak semua, kita faham. Ada tak Puan rasa macam nak berhenti ke ataupun rasa putus asa macam nak jadi rumah betul-betul tak nak I'm buat done. Sejujurnya pernah jugalah rasa macam tu. Tapi bila fikir-fikir balik, selalu suami cakap lah, kalau nak berhenti tu orang dah ada, demand dah ada. Produk dah orang dah makin kenal. Jadi kalau nak berhenti tu rasa sayang lah kan. Dengan feedback customer yang alah sedap kan. Jadi saya rasa macam rugilah berhenti, teruskan je lah. Sebab semangat tu main daripada customer jugalah. Betul. Puan macam artis dah kan. Semangat daripada peminat saya. Okey, kita nak tanya juga. Puan kata tadi suami memberi sokongan, suami yang provide bilik macam ni. Awak masak sini, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu mama. Kan? Okey. Ikat dia, ikat. Kadang-kadang bila isteri ni pandai masak, jual itu, jual ini, kepandaian tu kadang-kadang dia terjangkit dengan suami. Suami kadang-kadang pandai. Suami Puan macam mana? Betul lah. Suami saya pandai dekor kek. Saya train dia. Dia fondant tu dia yang betul ke Puan? Fondant tu dia yang pandai dekor kek. Saya train dia. Dia pandai dekor kek. Dah buat kelas lah. Sebab ada masa yang memang order terlampau banyak. Jadi dia akan turun padang sekali lah dengan saya. Dia boleh macam mochi kan. Dia lah tolong uli kat saya. Yelah, suami pula orang kesenian.
Itulah. Okey, Hmm. baik. Kita nak tanya, dalam banyak-banyak produk yang dikeluarkan, kek yang macam mana? Satu, mochi tadi puan dah sebut. Yang kedua Mm-mm. tadi cheese Tart. tart. Okey. Selain itu, apa lagi yang puan dah buat dan memang boleh buat? Kek birthday lah, contoh whole cake, kek birthday, kek Hmm. wedding cake, Wow. yang 2, 3 tingkat semua saya boleh buat. Hmm. Lepas tu yang lain-lain lagi lah cream puff. Tu pun killer produk juga, cream puff. Hmm. Saya ada Cream bawa hari puff. ni. Oh. Nanti Wow. Hashmar akan Oh, pecah rahsia. saya ada bawa. Okey. Okey. Baik. Dan juga kalau kita sebut kan, Mm-mm. selalunya puan kalau makan kek ni kan, sekarang ada macam-macam rasa. Mm-mm. Dulu kita tahu ada vanilla, coklat. Dah settle Sekarang salted caramel. Ah. Yam. Keladi. Tiba kan. Avocado. So sekarang ni apa kek yang dapat perhatian base untuk base tu kan? Trending. Training kalau saya chocolate moist satu dengan kek lychee. Mesti tak pernah dengar Kek kek lychee kan? Adik order dua dik. Malam ni nak juga. Macam menarik ni puan. Kek lychee kosong maksudnya dia bukan lychee bersusu. Kek perisa lychee. Okey, by layer tu ada lychee, buah lychee. Saya letak buah lychee. Itu signature saya dekat Kedah lah. Selalu Memang- orang tahu mango tapi ni lychee. Okey, seakan-akan lapisan mango tu lah letak lychee. Ya betul. Tapi lychee tu dimasak lah. Dia lain. Okey, 2 puan. Malam ni puan sekali dengan cheesecake tu dengan kek lychee. Cheese Tart. tart. Cheese tart dengan kek lychee malam ni puan. Thanks. Kita dengar lagi produk lain. Koko nak tambah. Boleh ambil rancangan puan balik. Sama buat kawan kita. Okey, apa yang membezakan kek puan dengan kek-kek yang lain? Okey, saya mengekalkan kualiti, menjaga bahan lah. Dari segi bahan saya memang menjagalah. Sebab kita tahu ramai baker. Tapi ramai baker yang mak saya cakap kan, bukannya semua baker yang ada Ilmu. pergi kelas, ada ilmu. Ada pun ada yang ambil dekat resepi dekat YouTube, dekat ni kan. Macam saya memang attend kelas. Setiap satu resepi tu ada attend kelas, ada cikgu dia sendiri. Jadi memang berbeza lah dengan baker yang lain lah. Okey. Jadinya macam tu. Baik, puan, satu juga bila kita cakap soal kek ni, kadang-kadang kan yang menjadi renyah ni adalah bagi masa nak hantar tu. Ya, kita dah memang guna abang Grab contohnya, Runner dan sebagainya, tapi dalam kotak tu kita dah letak elok-elok dah sampai penyek sana penyek sini. Tapi kedai yang famous hari ni pun sama juga puan. Ya, Macam mana puan handle benda ni? Okey, kalau macam kek birthday, memang customer akan pick up sendiri atau saya akan hantar sendiri. Itu yang fragile lah. Fragile saya tak bagi dekat. Tak bagi runner. Tak bagi runner. Saya Okey. agak takut jugalah. Pernah jadilah puan? Pernah jadi. Macam mana cerita sikit? Jadinya bila jadi macam tu, customer macam, alah macam mana ni kan? Macam mana nak buat ni? Jadi saya akan settlekan balik lah kek tu. Dekor balik. Tapi ambil masa, kesian dekat customer jugalah kan. Jadi majlisnya nak langsung lah ni. Ya, takkan nak cancel Kalau- kahwin. Takkan nak kisah kahwin. Pernah jadi. Tapi kita dapat customer pun give and take juga. Dia pun boleh tolak ansur Jadi mudahlah benda tu. Tapi make sure buat awal lah. Buat awal. Tempah awal kita boleh buat awal. Betul. Kalau yang malam ni tu yang special case lah. Itu tak apa. Yang tu mudah okey. Oh, lychee tu mudah. Nak Okey. ni jugalah coklat. Kita tambah lah. Alang-alang special order. Kita bayar okey. Itu ujian dan mungkin dugaan kalau kek yang rosak lah. Kita dah buat jadi cantik nak hantar tiba-tiba rosak sampai kat tangan customer. Macam mana pula dugaan customer yang renyah? Customer yang macam banyak Risau nak suruh dekor kek macam buat istana. Itu betul. Puan Ada yang memang cerewet tu kan. Memang awak hantar gambar? Awak hantar gambar kan? Asyik suruh hantar gambar. Dah siap ke? Dah siap kek saya. Kadang-kadang tu maksudnya kita punya timing kadang tak ambil gambar lagi kek dia tu. Jadi dah siap ke belum kek saya ni? Nak tengok. Macam tu. Adalah yang macam tu. Layan je lah kan. Layan je. Puan ada ke buat juga kek-kek viral macam tiba rasa macam strawberry,
Macam tu ke? Tak. Buat setakat sekarang saya tak sempat nak ikut sebenarnya. Yang saya ikut yang viral tu lah yang mochi tu. Aha. Dia kuku mochi tu. Tapi mochi pun best tau. Bukan saja inti kat dalam. Dekat atas tu dia letak buah juga. Okey lah. Tambah. Ada perasa apa Mochi ada perasa apa Puan? Mochi ada macam-macam perisa yang Harga killer lah, lah, yang killer lah. Tiramisu, coklat, red velvet Blueberry, cheese, blueberry, mango. betul. Tiramisu. Oh dia Puan tambah lagi satu tiramisu. Tadi kita ada apa? Cheese tart, kek lychee, Lychee, tiramisu, mochi. tiramisu mochi Okey, 3 dah. Boleh malam ni, boleh dapat. Boleh. Dengan syarat jangan WhatsApp, jangan tekan-tekan. Jangan dekat-dekat. Dengan syarat adik bayar, adik ambil, settle. Okey, sepanjang dia hampir 10 tahun dalam industri pembuatan pastry ataupun kek ni Puan. Sampai sekarang, kalau Puan boleh kongsikan siapa yang order yang Puan rasa, wow, tak sangka aku buat untuk dia. Kenamaan ke, artis ke? Sabar tau soalan hari. Raifah yang order. Kenapa gelak kalau saya order kenapa? Tak. Tak. Arif kot yang order. Kalau yang baru-baru ni untuk majlis saya kan. Tapi itulah klise lah kan, sebab suami saya orang Istana Budaya. Dia order untuk jamuan. Istana Budaya. Istana Budaya lah. Kek besar. Kek besar tau. Lawat lah kek mana ni. Okey, Puan, macam mana Puan kalau kita yang berada di tempat kerja, macam saya seorang wanita dan seorang ibu, seorang isteri juga, kat office pun kadang rasa terganggu dengan urusan-urusan di rumah. Tapi Puan yang bekerja dari rumah, seorang ibu, seorang wanita, seorang isteri, macam mana Puan mengimbangi peranan tu? Okey, macam saya ada jadual lah. Ada timing yang saya buat kek, ada saya masak kan. Ada masa memang tak masak pun. Tak sempat kan. Makan je kek. Makan. Taklah. Beli je. Order je. Order je. Jadi memang ada masa tengok anak-anak lah. Ada masa selalunya malam lah saya provide untuk saya buat kek. Siang dengan anak-anak lah settle pergi sekolah apa semua kan. Macam tu lah. Penat lah, tapi berbaloi lah saya rasa. Dengan apa yang saya dapat berbaloi lah. Penat semua orang penat kan. Tapi kepuasan customer tu yang penting. Dan cakap soal kepuasan customer, macam mana Puan pastikan buat cheese tart hari ni dengan buat cheese tart minggu depan sama je rasa, tip-top je rasa. Macam mana dari segi ingredient dia, kekekalkan yang memang all out power punya? Sebenarnya dia tak boleh nak buat terlalu awal lah. Sebenarnya dia tak boleh buat terlalu awal. Saya akan dia ada masa-masa dia lah. Untuk setiap produk tu dia ada. Contoh cheese tart kan. Cheese tart saya takkan buat awal lah. Maksudnya kita nak ambil malam ni maghrib baru puan buat dah. Taklah. Around 2-3 jam awal tu sekejap lagi balik dia buat lah. Tak ada lah. Tak ada lah terkejar-kejar kan. Dekat-dekat pun dia takut tak dapat dia punya ni. Dapat. Kan dah kata boleh tadi. Boleh. Alamat rumah saya Puan. Dia order alamat rumah saya hantar. Okey, hujung-hujung ni. Macam mana para pendengar kita nak order dessert dari Ika Manis Dessert? Okey, boleh share WhatsApp? Boleh. Okey, boleh. Okey, yang mana berminat untuk order dengan saya, order dengan Ika, boleh kontak WhatsApp ke nombor 011-2308-1423. Okey, boleh juga tengok dekat saya punya Facebook, Ika Atika, EYKA Jadi boleh tengok kat sana. Sesinya first kali memang mochi lah. Letak kat atas. Okey. Jadi kita doakan Puan, semoga dimudahkan urusan. Semoga orang KL pula dapat rasa kesedapannya. Yang kat Kedah, sabar no. Nanti kami hampa dah rasa biar lah kami betul-betul hampa rasa lah kami punya turn. Okey. Semoga semakin maju jaya Puan. Dan terima kasih bersama dengan kami di Bernama Radio. Dan untuk anda, kita kembali semua selepas ini. Ini adalah Bernama Radio. untuk anda.